Okey, kalau korang perasan baru-baru ni ada satu perarakan yang dibuat oleh beberapa doktor daripada sektor private, okey? So, antara isu yang diketengahkan dalam perarakan ini adalah berkenaan dengan pengenalan undang-undang baru iaitu di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan, okey? So, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan ni sebelum ni tidak terpakai kepada sektor medical. Basically, dia terpakai kepada sektor lain seperti retail, seperti servis dan sebagainya. Cuma ni dia tak terpakai kepada sektor medical. So, bila undang-undang ini digubal untuk memasukkan sektor medical juga sebagai salah satu department atau sebagai satu cabang yang dikawal selia oleh Akta Kawalan Harga dan Anti Pencetutan, maka berlakulah satu konflik di antara pihak government dan juga pihak-pihak GP ni. Okay? So basically pihak GP mengatakan bahawa usaha daripada pihak kerajaan ni merupakan satu usaha yang boleh membantutkan perniagaan mereka. Pihak kerajaan pula mengatakan bahawa usaha daripada pihak kerajaan ni actually untuk promote transparansi. Okay? Pihak kerajaan sebenarnya dalam penggumbalan ini mewajibkan ke semua sektor private iaitu health medical practitioner untuk senaraikan harga ubatan-ubatan yang mereka jual dekat dalam premis mereka. Tak kisahlah kau farmasi ke, kau klinik ke, kau hospital ke, kau kena senaraikan harga ubat-ubatan yang ada dalam premis tu, okay? So, benda ni merupakan satu benda yang bagus lah. Sebab apa government nak semua medical practitioner promote transparansi apabila mereka menjual ubatan-ubatan ini kepada pelanggan. Which is a very good thing. Bila GP-GP ni berarak menentang idea ini, dia menimbulkan persoalan yang lebih besar lah. Sebenarnya apa benda, apa part dalam undang-undang ini yang kau tak suka? So, kalau kau baca dalam diorang punya press conference, kau baca dalam laporan-laporan daripada pihak news outlet apa semua, kau nampak bahawa ada beberapa isu yang diketengahkan oleh pihak GP ni. Pertama sekali adalah berkenaan dengan penguatkuasaan, okey? KKM dan KPDN KK mengatakan selepas undang-undang ini diperkenalkan pada 1 Mei, pihak kerajaan akan bagi grace period 3 bulan sebelum undang-undang dikuatkuasakan, sebelum ada apa-apa enforcement dibuat kepada klinik-klinik yang gagal untuk menyenaraikan harga mereka. Tetapi mengikut pada GP ni, baru je undang-undang ni diketengahkan pada 1 Mei, tiba-tiba terus ada penguatkuasaan daripada KPDN KK. Sama ada betul atau tidak, masih belum ada bukti yang sahih. Dia cumalah cakap-cakap daripada pihak GP ni, alright? Nombor duanya, isunya dikatakan bahawa pengenalan undang-undang ni boleh membantutkan perniagaan mereka, khususnya kepada klinik-klinik ataupun farmasi-farmasi yang berada di kawasan pendalaman. Aku tak faham sebenarnya sebab apa. Sebelum ini, memang kerajaan tak pernah letak pun harga ceiling kepada ubatan-ubatan yang pihak-pihak ni nak jual. Even dengan pengenalan undang-undang baru ni pun tak ada harga ceiling ataupun harga floor yang diletakkan oleh kerajaan kepada syarikat-syarikat ini untuk mereka jual ubatan-ubatan mereka. Yang kerajaan minta adalah mereka just be transparent dengan harga yang mereka nak jual. Kalau orang nak jual RM10, just pay RM10, dan maklumat ini perlu disampaikan kepada pelanggan sebelum pelanggan membuat keputusan untuk membeli. So, benda ini merupakan satu perkara yang bagus, alright? So, kepada doktor-doktor luar sana lah, kalau korang ada pemilik klinik, kalau korang adalah pemilik farmasi, boleh tak korang ketengahkan sebenarnya apa actually isu core yang GP-GP ni ada bila diorang buat keputusan untuk berarak? Sebenarnya apakah concern diorang ada? Sebab sampai sekarang, aku tak jelas lagi. Boleh tak doktor-doktor dalam ni maybe jelaskan sedikit pada aku, maybe kita boleh have a conversation supaya kita boleh rungkai benda ni lebih dalam. Alright? Bye-bye.